Kerajaan Madani akan terbabit secara langsung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang bakal disertai lebih 80 negara seluruh dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembabitan secara langsung dalam misi itu adalah kesinambungan perjuangan moral antarabangsa yang menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan dan hak kemanusiaan tanpa mengira batas sempadan bangsa atau agama. Komitmen itu ditegaskan Datuk Seri Anwar selepas menerima kunjungan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Centre SNCC yang juga Ketua Aktivis Kemanusiaan Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM, Datuk Sani Arabi bersama Pengasas Sumut Nusantara Nadir Al-Nuri di pejabat beliau di Putrajaya petang semalam. Datuk Seri Anwar berkata beliau dimaklumkan mengenai situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin meruncing akibat sekatan bantuan berpanjangan, ketidaktentuan konflik serta penderitaan rakyat Palestin yang terus dihimpit kekejaman. Dalam pertemuan itu, Datuk Sani dan Nadir turut berkongsi keberhasilan misi Sumut Nusantara yang berjaya memecahkan kebisuan dunia dan mengangkat suara Gaza ke pentas antarabangsa.